Ini beg Alif Syukri, beg A, ini beg B. Okay, kita tengok apa beza dia. Okay, tada, korang tengoklah apa yang dah sampai. Parcel hijau ni beg daripada Alif Syukri. So semalam dah sampai yang beg sama yang kecil. Ni aku ada beli dua lagi yang besar. Yang ni beg baru yang dia launching semalam kot, beg lain lah. Tapi hari ni nak review yang ni, yang ditunggu-tunggu, yang kecoh sangat kan. Unboxing. Okay, kali ni aku dah pakai tripod, so tak pegang sebelah tangan. Senang sikit nak pegang. Okay. So adalah orang kata kotak dia tak apa, tak macam beg yang B tu. Aku tak kisah pun sebab kotak ni, sebab aku akan buang dia sebenarnya, menyemak. So OMG. Itu ni. Okay, ini kotak dia. Dua. Beli dua. Semalam beli satu kali. Yang ini dah. Box macam biasa dapat free gift. Free gift dia sama ke? Yang hari tu dapat cleansing oil. Yang ni dapat, tak masalah. Alif Syukri ni ada untung ke? Beg harga RM60. Kotak lagi. Lepas tu free gift lagi. Free gift lagi berapa ringgit. So beg dia tu berapa ringgit sebenarnya. Cleansing oil juga. So aku dah tak payah beli cleansing oil untuk sampai hujung tahun. Beg. Cantik ke tak? Dia punya ni macam ni tau. Dia magnetic tapi bukan yang magnetic yang sorok punya. So nampaklah dia ada button macam tu. Okay. Okay, ini bagnya. Tali dia. Close up sikit. Cala. Dah tercala. Kisahlah kat bawah pun. Alright. So ini tali. Ni ada tali panjang. Ni ada tali panjang ke? Tak ada. Oh, yang ni tak tali panjang, tali pendek je. So ini tali dia. Okay. Nah, ini color apa? Kopi ke color brown? Kopi. Okey. Okey. Satu. Panjang lah video ni nanti lah. Tak reti lah buat video panjang. Okey, satu lagi. Aku beli color yang sama dengan yang beg kecil semalam tu. So, yang ni mungkin aku akan let it go. Sebab adik aku pun dia beli color pink. Masalahnya perlu ke nak beli sama-sama? Baik kita macam share-share je kan. So mungkin aku akan let it go yang ni. Siapa nak boleh DM. Yakin. Alright. Macam ni je lah beg dia. Okay. Kebetulan. Oh, zip. Ni nak tunjuk zip. Zip dia biasa je. Zip dia biasa je. Macam tu je. Okay je. Kau nak macam mana? Nak semua macam mana lagi? Okay. Alright. Dalam dia. Tengok ini dah buka. Ni. Dalam dia. Okay. Ni kotak je. Lain sikit dengan yang semalam. So kebetulan adik aku ada beg Brit. Kita nak compare. Okay, nak compare. Aku ambil dia punya ni bag ni.
Ni dia punya. Ada yang kata kotak brick. Okey lah, kotak dia macam cantik. Tapi sama je kemek juga pun kotaknya. Tapi dia rasa lain sikit lah. Okay, kebetulan adik aku ada beg ni. Beg ni. Colour cherry. Ni adik aku punya tau. So aku dah buat comparison lah. Sebab ada orang kata macam ada orang yang compare kan. So sebenarnya benda ni tak perlu compare pun. Okay, ini beg Alif Shukri. Beg A. Ini beg B. Okay, kita tengok apa beza dia. Okay, firstly dari segi material. Sekejap aku rasa sama. Material dia aku rasa sama. Material sama. Yang paling obvious dia punya flap. Ni flap ni. Okay, B punya macam ni, macam petak sikit. And dia magnetic. Hidden magnetic macam tu. So bila kau tutup macam tu, kau ada feeling yang macam senang lah. Macam beg ni, dia tak macam tu. Dia tak ada. Betul kau dia ada button. Kau kena tutup kat button dia tu. So dari segi magnet dia, beg B menang lah. Aku rasa lah macam tu. Okay, yang ini dia punya ni tak best pada aku lah. Tapi tadi dengar Dato' Alif Shukri kata untuk beg denim tu dia akan buat hidden magnetic macam tu. So yang lain okey, nak tengok apa lagi. Material jahitan dia. Nampak? Okey. Bawah dia. Oh, beg B tak ada ni. Tak ada ni. Oh, okey. Yang ni aku suka sebab dia ada. So, bila letak beg tu dekat lantai, dia tak rosak. Yang ni tak ada. Tak ada. Okey. Lepas tu apa lagi? Zip. Kita try zip. Zip dia AS punya kosong zip dia. B punya ada ni. Nampak tak? Okey. Saiz lebih kurang. Boleh dikatakan sama saiz dia. Sama kot saiz dia. Okey. Dalam dia, tengok dalam dia. Tak pakai beg ni. Dalam dia macam ni. Beg B. Beg A. Beg A macam ni. Dia ada monogram Alif Shukri kat situ. Color dalam dia color macam ni. Yang B ni dalam dia ikut, aku rasa ikut color bag. Sebab tak ada color lain, so tak tahu dalam ni macam mana. Yang ni dalam ni merah juga, color cherry. Tapi dia tak ada kosong je, dia tak ada monogram brick ke apa ke, tak ada kosong je. So, itu je. Nak beli beg ni pun boleh, tak ada masalah. Nak beli beg ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tanya poket masing-masing. Actually beg ni pun tak adalah mahal sangat, tapi aku rasa orang berebutkan beg ni sebab senang nak beli kot. Tak tahu lah, tapi masalah susah juga nak beli kan, limited stock. Okey, yang ni tak adalah mahal sangat pun, 200 lebih je. Tapi yang ni RM50. Aku beli dapat hari tu RM58. Dapat free gift, dapat kotak. Sama je. So boleh nampak lah dia punya perbezaan dia tu. Sekali impas memang boleh nampak. Paling obvious dekat flap lah. Flap dia. Okay. Tapi it's just a bag, okay? Tak payah gaduh-gaduh. Siapa nak beli beg Alif Shukri, silakan beli. Siapa nak beli beg brick pun beli. Nak beli dua-dua pun tak masalah. Aku pun nak beli je dua-dua kalau brick ni ada stok, okay? Ini sebab tak ada stok, kita beli je lah. Sama je, nak pakai untuk OTD, di kerja, di office. Ni colour pink, satu lagi. Okay, puas hati. Rasa dengan harga RM58, okey lah kot. RM58 dapat free gift, dapat kotak. Mana kau nak dapat dengan harga macam ni?
kita tunggu yang denim collection punya. Cantik juga yang denim tu.